Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak cakap tentang empat pukulan ataupun serangan daripada basic ataupun perkara yang penting lah dalam pukulan silat parang. Okey, dia pukulan ni kita boleh bagi kepada empat saja yang penting. Yang lain tu dia cuma orang panggil basic cebisan, tapi empat tu penting. Tapi kalau untuk permainan simbat atau tongkat, dia cuma ada dua sahaja. Tapi untuk parang kita ada empat. Macam tu. Okey, yang pertama kita sebut sebagai tumbuk tetak, ataupun tetak tumbuk, mudahlah. Tetak tumbuk atau hentak tumbuk. Tetak tumbuk atau hentak tumbuk. Kemudian tetak jung atau hentak jung. Kemudian tetak hiris atau hentak hiris. Kemudian tetak libas atau hentak libas. Ada empat tu. Okey, kita tunjuk yang pertama adalah tetak tumbuk. Tetak tumbuk ni dia sebenarnya kita tumbuk dulu, kemudian kita tetak. Sikit je. Okey. Fokus dia adalah untuk laju. Contoh, satu. Okey, tumbuk dulu. Okey, hentak. Tumbuk, hentak. Okey. Itu kalau tengah-tengah ni kita panggil patuk. Jadi patuk kita tak fokus sangat. Sebab patuk ni tangan kita, mekanisme tangan bila kita pegang sebelah, dia susah nak straight. Dia akan jadi sengit sikit. Sebab kita target kita bukanlah kepala ni sangat. Bukan ni. Kita target sini. Okey, yang kedua adalah jung. Jung ni adalah macam kita tetak pokok. Kita tak tetaklah pokok macam kita tetak tumbuk. Macam tu. Okey, kita tak tetak pokok. Pokok kalau kita kita nak tetak pokok, semua orang faham lah macam mana. Okey, dia pakai bahu dengan lengan dan dengan kekuatan badan lah. Dia separuh-separuh. Dia macam ni. Satu, dua, tiga. Okey, tengok. Satu, dua, tiga. Okey. Kekuatan dia pun lebih kurang, kita panggil antara 30 ke 50%. Macam tu je. Dia tak kuat sangat. Dia tengah-tengah, sedang-sedang. Dia kuat tapi sedang-sedang. Okey. Yang pertama tadi, tetak tumbuk, kekuatan dia lebih kurang mungkin dalam 10 ke 20%. Macam tu. Dia fokus itu untuk laju. Tapi bagi simbat, orang kata tak praktikal lah. Kita nak tumbuk, buat macam tu. Kita nak buat begitu, kalau kena pun orang gelak lah. Orang kata apa dia orang buat ni. Jadi kita nak, kalau simbat kita panggil, kita pakai jung. Tetak jung. Kuat. Dia setengah. Okey. Yang keempat sebenarnya, yang keempat libas, tapi kita letak nombor 3 libas nak bagi mudah faham. Yang ketiga libas. Libas, tetak libas sama tapi dia sampai bawah. Libas. Kalau kita pusing jadi libas hayun. Kalau kita stop, libas je lah. Tetak libas, hentak libas. Kalau kita pusing jadi libas hayun. Okey, hak tu kita pakai energi yang banyak lah. Energi orang kata mungkin 60%, 60-70% dia macam smash.
Kita nak all out semua. Bila all out kita cepat penat. Ni orang pergi dah nak habis dah. Kalau kita lawan kan. Jadi kita habis, penghabisan mungkin kita akan ayun satu. Letak libas. Libas. Okey. Hentak libas. Okey. Macam tu. Kalau letak libas ayun dia jadi macam tu. Angkat. Ini hentak libas ayun. Angkat. Itu lain, tak apa, kita nak cerita bab libas. Kemudian seterusnya adalah tentang hiris. Hiris ni kalau tak erti, pergi dekat pokok nyok, pokok pisang ke hiris. Pandailah. Kita tetap hiris. 1 hiris. 2 hiris. 3 hiris. Hentak hiris. Tetap hiris. Tetap hiris. Hentak